Hai, rasa awkward tau. Okay, Assalamualaikum. Uh, Rasanya ni video yang saya rasa macam saya restart balik lah. Saya dah lama gila dah tak upload video dekat YouTube ni secara orang kata apa video yang jenis landscape macam ni kan. Kan selalunya video short macam tu kan, tapi saya rasa saya nak restart balik. Nak apa ni vlogging balik, nak start balik buat video YouTube kan. Tapi tu lah sekarang ni dah hujung bukan hujung, awal bulan apa ni Disember 2025. So saya harap lagi 5 tahun dari sekarang, mana kata lebih kurang dalam tahun 2030 kan, saya dah tengok lah daripada saya sekarang ni, saya nak tengok profil saya lagi 5 tahun jadi macam mana kan. So doakan saya guys, dan juga saya pun doakan korang, kata apa, ada kemajuan dalam hidup kan. InsyaAllah. Alhamdulillah sekarang ni saya pun alhamdulillah banyak benda yang dah capai kan. Cumanya macam YouTube ni saya nak restart balik kan. Dulu memang yang kata apa pulun gila-gila lah buat YouTube ni kan. Dapat follower pun sampai 20k, bagi saya dia dah besar sangat lah. Kata apa follower tu kan. Lepas tu saya pergi ke platform sebelah kan, platform TikTok kan. Itu pun alhamdulillah banyak benda yang saya capai. Follower pun dah dekat 90k kan, 86,000 something lebih kurang macam tu. Alhamdulillah, insyaAllah tahun depan cecah kot 1k. Cuma ni YouTube ni saya nak start balik, nak bagi cecah kat 1k kan. InsyaAllah tak tahulah dalam masa berapa lama kan. So saya harap yang korang tengok video ni teruskan semangat. Sekarang zaman memang zaman yang cukup mudah, nak buat video ke, nak buat apa pun semua ada function AI lah. Idea memang berlambak-lambak kan, tinggal nak buat je kan. Yang mana konsisten tu saya ucapkan tahniah kan. Doakan saya teruskan konsisten untuk upload video dekat YouTube ni pula kan. Yang saya dah start balik. Okay, so korang, so hari ni day tolak 30 kan, nak masuk tahun baru, saya start balik day 1 untuk video vlogging saya. Okay, so jumpa lagi anda di next video. Bye bye. Assalamualaikum.